Oh, kena dah bawah sekali sekilo. Oh, dia tahan. Mega. So tu. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat petang, geng. Okay, geng, petang ni aku ada planning nak pasang pukat di spot Amazon. Bersama Daus. So kita dah sampai ni dekat spot ni. Nak lentang pukat. Ini pukat 5 inci. Tak kena tak apa. Kena puas hati. Kena puas hati. Tu je. Ni pukat 5 inci. So total lebih kurang ada berapa? 10 kan? 10 pukat. 10 pukat. Kalau sempat lah kita pasang semua. Sebab tak main tajuk sebab tak main tajuk. Air kecil. Jadi kita main pukat je lah hari ni. Tengok macam mana ini, geng. Kalau sempat kita pasang semua. Kalau tak sempat kita pasang mana yang sempat je. So inilah pukat 5 inci kita. Tengok. Pukat baru lagi. Baru. Harap-harap membuahkan hasil lah. Pukat baru ni. Kita lentang terus sungai. Air kecil. Tak ada aruh. Lentang terus. Kata. Nah, kata anjing. Terus. Okey. Ada satu. Dah jauh dah. Terpaksa boleh balik-balik dah. Pasal 3 je. Ada batu. Sebab dia labur Ya. Dia labur tak biasa kan. Ada hasil. Menci lampau. 600 gram ke atas Saya tu lah. Saya mega-mega kena. Agak ada lah. 4 jari boleh lalu-lalu je. Kali belik mulut. Okay, guys, pukat seterusnya. Pendek je. Main buka pendek-pendek je. Lentang semua. Tarik sikit Ya lah ni. Banyak reba ni. Botai. Kena pokok rotan kira ni lah. Kira buang pukat sebenar. Hidup kok. Botai hidup. Agak-agak dia bagi kerjasama lah. Dia memang pelampung dia dua-dua ada. Dia ada. Pelampung bulat ada, pelampung tu pun ada. Dekat Thailand tu lah. Dia ada lagi tengah ni pelampung. Habis buang. Dia abut ingat banyak. Bawa pada botol Pendek ni lah. Atas lah. Sini lah. Ni atas ni. Ni pasang bukat panjang ni. Paling panjang. Kena dah seko. Baru tarik. Baru lentang bukat. Kena dah seko. Kena dah menjauh. Mak jauh lah. Cry clear. Kena dah cry clear. Ada dah seko lah. Nampang Jawa kita. Ni pukat ni memang panjang lah ni. Baik sini okey. 120 kaki. Tak payah batu dah pukat ni. Oh, berat dah.
Sedap dia labuh. Turun. Satu 20 kaki. Labuh dia 15 tu. Kaki. Alih tu. Sini bagus tak lekat. Bagus lah. Itu je. Tengah dia. Tepi tak lekat, tengah lekat. Dah. Okey bah. Yang ni pukat terakhir tu. Dengan daus. Ada dah seekor. Kena sikit. Oh tu dia. Ha? Menjawa lah. Menjawa. Ampang Jawa. Tu dia. Tak ujung bisa bagi ha. Satu. Oh, buat batu dia ni. Angkat pun lemah dah. Mana hok tadi? Mana hok tadi? Ha? Ular dia mana? Tak lah. Dia gok dia bangga. Tak tidur dah dia. Okey, beres. So aku pergi susu sekali. Tengok bukat ni dengan daus. Tengok macam mana ada hasil. Kalau ada aku update. Tengok. Kayu, bapak kayu kena bukat. Tapi ada baung situ. Ada baung dah. Oh. Kata kayu tu. Oh. Kena dah baung sekali sekilo. Layar tak ada. Layar dan kereta. Layar tak ada. Ini lah kita. Oh. Sini kot dia kapal gegok ni. Tu dah. Baung kena. Bau. Duduk dah selipar kalau tak cari tadi. Pacok gitu lah. Memang bahan kaki je. Pacok lah. Dia dah hasil ngupah. Suruh balik. Ngupah pasang ada dah. Oh. Tengok geng-geng ni senang je patuh Saya 500 gram okey lagi. Saya sekilo Karak kok. Oh. Jasa? Buka baru berjasa lah. Buka baru berjasa dah. Hanya dah. Oh, ya. Oh. Sekilo ada sekilo. Tengok, ada tak kawan dia? Tengok tu. Ada kawan ke. Oh, takut je. Takut ke? Takut ada ikan tak apa. Oh tu. Takut sikit je. Batu. Oh, kotor. Air nampak juga ni. Bukat keladok. Sekor tu lah. Ngupah pasang sekor. Agak-agak esok bergasok lah. Okey, jom kita tengok bukat lain. Oh, ada lagi. Lampam Jawa. Crack load. Oh, crack load. Ini bukat 4 inci. Alhamdulillah, ada upah goreng. Ada upah dah, goreng-goreng. Baik tengok ada esok buruk. Oh, hari hujan dah ni, geng.
Hari hujan sudah turun. Janganlah lebat sangat. Air kalau naik habislah kita orang. Habislah Phuket kita orang. Semua melentang sungai. Semua melentang sungai Phuket ni. Ekor baung. Baung lagi. Dia tak makan tajuk, dia makan pukat. Hujan makin lebat. Sekejap ni. Kita tengok pada keadaan ni, kejap je hujan ni. Hujan untuk mengaktifkan ikan ni. Bagi ikan galak sikit gerak. Itu sebenarnya. Esok lah. Ni pun saya 5 kilo je. 100 gram, 700 gram. Saiz sedap. Okey. Yeah. Sambung lagi tengok. Okay geng, inilah hasil pasang hari ni. 3 ekor ikan lampam, 2 ekor ikan baung. Ni padu, ekor ni padu. Alhamdulillah. So esok pagi lah geng, kita tengok macam mana hasil. Mudah-mudahan lah aku dengan Daus dimurahkan rezeki esok. Kita jumpa esok pagi. Ya, dah sampai Phuket pertama. Phuket boleh tahan ke kotornya. Kotor gila. Ada seekor ikan lampam tu. Lampam Jawa. Sedang dia Phuket. Ini apa? Agu. Campur lagi lekat banyak. Jadi tegang Phuket. Yang pertama, ikan potok, ikan umpai. Patuki. Kucing dia. Dia lagi. Dia lagi. Ikan ada apa? Bau. Oh, ada bau. Oh, Lama je. mati dah. Iya dah. Oh, Dia terbelik sangat. bau. Saya bareh. Awal kena dia. Kena awal ni. Malang tak ada. Terbelik pula macam ni. Tak nampak. Tak nampak member. Dia kena juga daun. Daun tenggelam. Maknanya daun bawah. Tak apa lah ni, buka atas ni kita tahan daun. Bawah-bawah tu kita tahan ikan. Bila
Bilang kita ikan. Tegang kan. Pokok dia payah. Lampu tegang. Tanya tak ada. Payah kerja. Buruk ke? Buang terarik aja. Buruk dah sekor ikan. Pada petang malam tengok dah malam pukul 7 lebih. Buruk juga. Ya, ni hasil buka pertama tadi. Lampam 1, 2, 3, 4. Kita potok ada 2 ekor. Ni pukat kedua. Tu. Tu besar pula potok tu. Ni bleeder. Bleeder? Nak bleeder. Nak bleeder. Panjang mulut oh. Ya, bleeder. Palu panjang. Somel ke yok? Benda kering tau. Ini bukan saiz dia, Jai. Besar oi. Tak ada tahu tu. Boleh tarik tak? Tarik dia bawah boleh? Mana? Jap. Ini bukan saiz dia. Oh, bapak besar. Kerai. Nampak putih. Tu ke bawah? Oi, besar. Padu lah. Lampan Jawa. Oh, betul. Bukan saiz dia ni. Ni bukan atas ni. Patut kena buka 5 inci tu. 3 inci setengah kau dia kat sini. Ambil. Bukan saiz dia ni. Boleh lagi? 3 ekor besar tu. Tu. Hilang kepala? Hilang ekor. Mampang. Awal buat kerja tu. Sangkut enjin dan tak gerak. Baru buat kerja. Hilang separuh. Sangkut juga. Tak ada juga ni. Parah. Banyak besar ya. Naik. Dia tarik pula betul. Berat. Dah daripada atas ni. Melekat gaya. Merah. Pam lagi. Pam merah lagi. Memang ikan nampak dah terseluk dia. Tu hujung tu ada lagi. Go. Kem ni hujung. Kasut gaya.
Barang buat air. Parah. Buruk tu. Barang. Buruk dah. Tengok tu. Buruk dah ikan. Barang buruk. Alah ni malam tak ada je. Barang nak kasar. Kembung lah. Oh. Ui, boleh tahan. Ui. Kilo lebih. Menantam dia pula tu bawah tu. Ikan. Kejut je. Keluh. Sayang. Macam keluh dah warna putih. Tu. Barang cak ayam. Bunyi. Tak ada kejadian. Oh, padu lah. Kilo lebih tau. Tu. Air Bandung lah tu. Sayang ke barang. Ada tengok dah malam. Lepas balik ni. Iya, 2 jam dah air. Pucat dah warna. Dua ekor dah ikan buruk. Sayang. Sayang. Bismillah. Oh. Ada susu. Ada dah seledi punya. Ni poyok. Jadi. Aduh. Ada. Bisa. Ada lagi. Hai. Kompai. Tahu stok dah betul nak habis. Sayang ke barang sebarau. Okey. Pukat ni biarpun dia sekali dengan set. boleh. Boleh. Pukat ni biarpun dia tahan sampah, dia ada hasil. Asyik pula padu. Dah pun nak buat video jap. Dengan ikan terlepas dah. Jangan pegang elok je. Jaga dengan nyawa je. Barang. Tu dia barang. Apalah ada seekor pun. Lagi dia saiz keras. Padu saiz ni. Macik muka bawah. Padu lah. Ini baru buah hati. Oi. Bagulah, mantap. Tolong buat video TikTok Daus. Sok tu ya. Lebih kurang Kurang. Aduh. Saya terpoyok ni. Saya gulai dah ni. Mantap. Belik pun padan dia. Payuh sikit terlepas. Bedak sikit kena. Ni apa 4 inci tak? 4 inci. Memang tak dekat je. Dia belik gitu ke? Kita belik Pusing je. Pusing pukat Hujan seekor lagi. Ejah ha. Saiz mantap. Saiz padu. Padu. Banyak jauh pula trek ni tau. Biarlah banyak dia daripada banyak kotak. Gosok kat ni. Jangan gosok sekali. Keladak lah. Keladak juga. Keladak. Kalau air gini ke tengah malam kena turun kok. Bersih pukat kena tak? Kiok dah. Oh. Hai, duduk lagi. Duduk lagi tak?
Tahu mati lah. Tapi ada gelok ni. Ada ikan gitu kan. Oh. Jadi ikan bawah. Dia mati tau. Oh. Itu dia lah. Ya ke? Dia keras dah nampak. Tak tahu jadi ikan bawah dia. Kuat lah. Bau. Tahu tak? Oh. Dekat dia setengah nak kena dia. Macam pelik je kena dia. Beli dah. Umpan. Umpan tukar. Oh, suara. Hidup. Baru nak mati. Oh. Hidup lagi dia. Kita kena muncung lah. Oh, dia tahan. Mega kok. 3 kilo Cekik dia bawah dia. Nak tak susah. Tak padan dengan pukat ikan. Kena dengan saiz dia. Pukat 3 inci setengah ke. Tak nak kena lampang sana ni. Dia gerak dia. Kau ada ikan lain? Dia gerak dia. Dia nak lemah sangat dah. Nak lemah sangat dah. Yang beli dia. Ini ikan lain dia. Mampu kuat goh. Kena dia. Ini juga ikan goreng kita. Satu bulak dalam air. Ikan goreng kita tu. Mesti berempah tau dia. Ya. Apa. Confirm. Sebab tu pukat ni tak kotor. Pandai tengok bersih. Sebab dia ada Dia ada. Dia geruk. Aku ampang. Oh ada ni. Ada? Tu ada. Oh tu. Itulah kita nak beli bawang pun. Bergasok dengan lampang tak apa dah. Kuknya mati lintang tak ada bawang lah. Ayo kita. Kau baru ingat ni. Comel. Baru benar. Duduk dengan bidu. Sini ya. Cangkuk malai. Oh. Tu. Tu naik. Dah kena buang dulu ni. Biar dia geng. Dia tak turun dekat kayu. Dan terangkat ni. Air mana dekat kayu? Kalau tak kena tak? Kapal ni? Tak ada. Kena tapi cabut lah. Dia ranting ni je. Apa ranting tu Tidur je. besar kan. Ikan. Betul saya nak juga. Baru sedap. Beras. Jadi warna hitam.
Oh. Ada bagai. Baru betul. Ada bagai. Ada bagai, ada bagai. Ada bagai. Ingat Phuket ni tak ada bagai. Oh tu. Mak ni nak hati dah hitam dah warna. Berubah. Uish. Buat bau ni. Ini airport dulu. Mantap tu. Line dia. Line blader. Cik Ong. Cik Ong duduk belah mana Cik Ong? Belik sangat Cik Ong ni. Cabut dia. Bau dah nampak. Spek udang. Dah legok punya. Tinggal spek je badan dah. Badan tak ada. Kat pulak depan. Nak kena bawang saya padu ke? 4 kilonya bawang kan. Berbolak ke bukan? Tengok sekali. Kau padan buka labuh. Ush. Tak ingat dia ni. Berapa inci? 3,5. 3,5? 3,5 inci. Untuk macam 4 inci dia punya lentang. Mata dia mata lentang. Lentang. Mata lentang. Bau mudah sikit kena. Nampang payah sikit. Kek pula. Ini tak omong sini. Sorry dah Jas. Tarik kat lepas. Tak naik weh. Sorry lah Jas. Oh. Tanya kau ni. Tu ada. Sebarau ada. Ikan apa ni? Terbakang. Terbakang. Oh, ada 4 ekor tepi ni. Pasal kau nak macam. Sebarau. Dia nak bersih. Besar tak nak. Kena tegur. Buat kuat dia macam ni tau. Ya. Dia tu, dia lip ni je. Pijik. Dia geleng tau. Dia dapat dia geleng dia. Ikanlah. Apa? Jauh lah. Sampai ikan tak tenang.
Ni payah ikan jenis berduri atas belakang ni. Banyak-banyak. Dah. Slow. Dah. Oh, ada kain mula tarik. Hidup ni kan ke KO? KO tu dia lemah. Yo. Spesies bernapas tu ah. Ya, ni kejak KO. Spesies ambil napas tu. Nak ni buruk. Cakap macam apa? Apa? Macam kerang bau. Bau macam kerang. Bau paya dia. Tapi bau lah. Bau ni. Kat situ tu. Sekarang pilih pulak. Ada. Okay kan, buka terakhir. Terakhir. Bukan terangkat ni, air laju ni mohon. Daun meranyuk. Inilah hasil setakat ni. Alhamdulillah. Boleh tahan ke hasil. So aku dengan daun ni nak angkat kat pukat dulu. Tu ada. Cabut. Lampam yang terakhir. Lokor. Tak ada rezeki yang terakhir. Dirilis. Pucung saja. Okay kan. Kita kutip dulu mata pukat ni. Wow. Kalau ada asin je kau update. Okay gang. Okay gang, dah habis lah. Tengok pukat. Dah angkat pun semua pukat ni. So ni lah hasilnya. Tak ada penambahan. So nanti lah sampai umur daun nanti lah baru kita timbang berapa hasil kita hari ni bersama Daus. Let's go gang. Penuh putih pukat air besar ni. Air tu dah sampai. Air dah besar dah ni. Air tajur pula ni. Air tajur pula. Tajur pula. Ipik main tajur pula dah. Sampai pula petang ni. Jom kita jumpa kat rumah pula. Timbang. Ya. Mati buruk. So tu. Tak koyak. Sebenarnya tu keren. Dia? Dekat sekilo. Dekat sekilo tu. Oh, 6 kilo dah dia. Nampak? Nampak apa ya? Okay kan, ni lah hasil dengan daun. Lampam ada 12 kilo. Kita timbang blender. Besar ke blender? Blender. Kosong dulu. Berapa je? 3.2. 3.2? 2.8. Tak. 3.6. Besar pula. 3.6. Bangun. Semua kali bangun. Wow, ini je. Semalam je lah dapat gasol sikit. Kilo 100. Biasalah main pukat. Ya. Marah dah mak. Tak ada. Tak nak. Adalah 2.9 baru. Boleh lah. So inilah hasilku bersama Daus. Alhamdulillah. Boleh lah rasa-rasa. Okay, kita orang nak pembahagian harta pusaka dulu. Okay kan. Ni ikan-ikan ni lah nak buat umpan. Kepotok ada. Ikan patung ada. Terbakar. Terbakar patung pula. Aku lupa nak buat closing
vlog aku kali ni. Aku ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang selalu support aku. So kepada yang baru jumpa channel aku ni dan jangan lupa subscribe. So kita akan jumpa next vlog. Assalamualaikum. Bye bye.